Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin sekalian. Selamat datang ke forum ilmiah yang bertemakan kecerdasan emosi dan komunikasi lisan, mengikat keutuhan wacana, sumber ilmiah dan kejelasan penulisan. Forum ini berpaksikan artikel bertajuk The Interplay Between Emotional Intelligence, Oral Communication Skills and Second Language Speaking Anxiety yang ditulis oleh Ali Al-Qabani dan Hilmi Hamzah pada tahun 2020. Artikel ini meneliti bagaimana kecerdasan emosi, emotional intelligence, mempengaruhi kemahiran komunikasi lisan dan kebimbangan ketika bertutur dalam bahasa kedua. Hari ini kita akan menganalisis artikel ini melalui 3 kriteria utama, iaitu keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan penulisan. Bersama saya 2 panel istimewa. Di sebelah kanan saya Dr. Najmi, iaitu pensyarah dan nambah Fakulti Bahasa dan Komunikasi, dan di sebelah kiri saya Encik Iskandar, kaunselor universiti yang berpengalaman dalam bidang psikologi pendidikan. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Boleh Encik Iskandar dan Dr. Najmi memperkenalkan diri? Saya Dr. Najmi. Saya merupakan pensyarah kanan Fakulti Bahasa dan Komunikasi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya merupakan anak jati Kuala Lumpur. Dan saya pula Encik Iskandar, merupakan kaunselor universiti yang berpengalaman dalam bidang psikologi pendidikan. Dr. Najmi, boleh jelaskan bagaimana penulis membina keutuhan wacana dalam artikel ini? Terima kasih atas pertanyaan anda, Tuan Moderator. Dalam artikel ini, keutuhan wacana dapat dilihat melalui susunan idea yang logik dan sistematik. Di dalam artikel ini, penulis memulakan penulisan mereka dengan memperkenalkan isu kebimbangan pelajar dalam komunikasi bahasa kedua. Kemudian, beliau mengaitkan permasalahan itu dengan teori kecerdasan emosi. Pada bahagian pengenalan, sorotan literatur, metodologi dan dapatan disusun secara konsisten. Di dalam penulisan ini, setiap perenggan saling berkaitan. Contohnya, bahagian metodologi dijelaskan berpaut kepada teori yang telah dihuraikan dalam literatur. Penulis juga menggunakan alat kohesi seperti pengulangan istilah, emotional regulation dan oral performance untuk mengekalkan kesinambungan makna. Ini menjadikan wacana dalam artikel ini tidak terpisah dan mudah diikuti serta difahami oleh pembaca. Menarik pandangan daripada Encik Najmi. Dr. Najmi, saya Encik Iskandar, dari sudut pandangan psikologi komunikasi, bagaimana keutuhan wacana membantu pembaca memahami isu ini dengan lebih baik? Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Kita yakin bahawa keutuhan wacana memainkan peranan besar dalam mempengaruhi kefahaman pembaca. Dalam konteks artikel ini, penulis bukan sekadar menyenaraikan fakta, tetapi mereka menyusun naratif ilmiah yang beraliran emosi dan logik. Apabila penulis mengaitkan kecerdasan emosi dengan kebimbangan lisan, pembaca bukan hanya sekadar faham dari segi akademik,
tetapi juga mereka dapat merasai pengalaman pelajar yang menghadapi masalah itu. Inilah kekuatan wacana yang utuh yang dapat kita hubungkan data dengan empati. Saya mempunyai pandangan. Saya mempunyai soalan daripada pandangan Encik Iskandar. Jadi, keutuhan wacana dalam artikel ini bukan sekadar struktur, tetapi juga tentang kesatuan emosi dan mesej. Ya, betul sekali itu. Adib, ia menjadikan penulisan lebih manusiawi dan dekat dengan pembaca. Faham. Sekarang kita akan beralih kepada kriteria utama kedua, iaitu sumber rujukan. Saya ingin bertanya kepada Dr. Nazmi. Dr. Nazmi, apakah pandangan doktor terhadap ketepatan dan kekuatan sumber rujukan dalam artikel ini? Boleh jelaskan? Terima kasih atas soalan tersebut. Pada kajian yang saya pada analisis yang telah saya buat, artikel ini sangat kukuh dari segi sumber. Penulis ini menggunakan lebih 40 rujukan ilmiah dan kebanyakannya jurnal antarabangsa yang terkini dalam lingkungan 2010 hingga tahun 2020. Antara rujukan penting dalam melaksanakan penghasilan artikel ini ialah teori kecerdasan emosi Goleman yang pada tahun 1995 dan teori kebimbangan bahasa kedua oleh Horowitz pada tahun 1986. Kedua-dua teori ini menjadikan asas yang menghubungkan emosi, kebimbangan dan komunikasi. Ini menunjukkan penulis berupaya memilih sumber yang relevan, berautoriti dan mendalam. Encik Iskandar, bagaimana pula penggunaan sumber ini memberi kesan terhadap kredibiliti dan kecerdasan mesej? Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey, baiklah. Apabila sumber yang digunakan adalah sahih dan terkini, pembaca akan lebih yakin dengan dapatannya. Dalam kajian ini, penulis bukan hanya sekadar memetik sumber, tetapi membanding dan mengintegrasikan pelbagai pandangan. Sebagai contoh, saya boleh beri, penulis membandingkan dapatan kajian di negara Timur Tengah dengan kajian di Asia Tenggara. Ini memberi perspektif global dan membolehkan pembaca melihat bahawa isu speaking anxiety bukan hanya sekadar masalah tempat, tetapi merupakan fenomena sejagat. Jadi, boleh kita katakan artikel ini memenuhi piawaian akademik dari segi rujukan, Dr. Najib. Ya, tepat sekali wahai Tuan Moderator. Malah lebih daripada itu, ia menunjukkan kematangan penyelidikan dan penguasaan literatur yang menyeluruh. Ia juga merupakan antara ciri penting dalam penulisan berkualiti. Saya ingin menambah isi saya. Selain itu, di dalam penghasilan jurnal, kita perlu mencari rujukan yang boleh kita jadikan boleh jadi rujukan kita untuk buat dengan lebih baik. Faham.
terima kasih Dr. Iskandar dan Dr. Najmi dan Dr. Iskandar atas pandangan terhadap kriteria kedua. Baik, kita telah sampai ke kriteria yang terakhir, iaitu kejelasan penulisan. Dr. Najmi, apakah yang membezakan penulisan artikel ini dengan artikel lain dari segi kejelasan? Terima kasih Tuan Moderator. Apa yang saya lihat, artikel ini sangat jelas kerana penulis menggunakan bahasa akademik yang mudah difahami walaupun topiknya sangat teknikal. Setiap istilah diberi definisi operasional. Contohnya, emotional intelligence ditakrifkan sebagai the ability to perceive, understand and regulate emotions to enhance communication performance. Selain itu, penulis juga menggunakan jadual dan rajah yang membantu pembaca memahami hubungan antara pemboleh ubah. Struktur ayat yang digunakan dalam artikel ini sangatlah ringkas tetapi padat. Ini adalah sangat penting dalam komunikasi akademik kerana mesej dapat disampaikan tanpa kekeliruan. Baik, semua benar pandangan Dr. Najmi. Cik Iskandar, bagaimana kejelasan ini memberi kesan kepada pembaca dari sudut psikologi komunikasi? Boleh jelaskan? Baiklah, apa yang saya dapat lihat daripada analisis saya, kejelasan penulisan dapat memberi rasa selamat kepada pembaca. Hal ini dikatakan demikian kerana bila teks yang ditulis mudah difahami, pembaca tidak akan mudah merasa tertekan atau hilang fokus. Dalam konteks pelajar pula, penulisan seperti ini dapat memberi inspirasi kerana mereka nampak yang ditulis iaitu langkah-langkah praktikal untuk mengurus emosi dan mengurangkan kebimbangan semasa bertutur. Jadi, saya yakin bahawa apabila pelajar membaca artikel ini, pelajar dapat menilai satu persatu apa yang ingin disampaikan oleh penulis dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan mereka seharian. Jadi boleh kita simpulkan bahawa kejelasan dalam artikel ini bukan sekadar bahasa yang mudah, tetapi juga mesej yang menyentuh realiti pelajar. Ya, betul sekali Tuan Adib. Artikel ini dapat menyeimbangkan teori dan pengalaman manusia yang membuatkan itulah puncak kejelasan sebenar. Baik, terima kasih Cik Iskandar. Sebelum kita tamatkan sesi forum ini, mungkin kedua panel boleh berkongsi ringkasan pendek apakah pengajaran utama daripada artikel ini. Dr. Najmi, boleh mulakan? Terima kasih Tuan Moderator. Daripada sudut akademik, apa yang saya lihat dalam artikel ini ialah artikel ini ialah artikel yang dikenali sebagai model penulisan ilmiah yang kuat dari segi struktur, wacana dan pengguna sumber. Ia menunjukkan bahawa kemahiran komunikasi lisan
tidak boleh dipisahkan daripada kemahiran emosi dan sosial. Dari sudut psikologi pula pada analisis saya melihat kajian ini mengingatkan kepada kita bahawa untuk menjadi komunikator yang baik, seseorang mestilah memahami dirinya dahulu. Kecerdasan emosi ialah asas yang utama kepada komunikasi yang berhemat. Saya ada pertanyaan kepada panel. Apakah cara-cara untuk kita mengelakkan mengelakkan salah faham ketika kita berkomunikasi? Baik, soalan yang menarik, Doktor. Apa yang kita boleh lakukan bagi mengelakkan kesalahfahaman ketika berkomunikasi adalah kita hendaklah menggunakan tata bahasa yang betul dan berkata dengan sopan santun. Hal ini dapat kita bayangkan betapa pentingnya tutur kata yang betul dan menggunakan percakapan yang mudah difahami. Saya mempunyai soalan kepada kedua-duanya. Adakah benar jika maklumat ketika bertutur itu tidak sahih akan menyebabkan kekeliruan terhadap orang yang kita berkomunikasi? Boleh terangkan? Saya berikan kepada Dr. Najmudin. Untuk lebih jelas, adakah itu mengganggu kejelasan penulisan tersebut? Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Ya, ia akan mengganggu emosi disebabkan ayat kesalahfahaman di dalam ayat tersebut, seperti susunan jalan cerita ayat tersebut yang tidak betul. Ini kita boleh kaitkan dengan keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Keutuhan wacana ini penting dalam penulisan akademik kerana ia memberikan jalan cerita yang betul serta mudah difahami oleh pembaca dan boleh mengelakkan dari kekeliruan. Ya, saya setuju dengan apa yang diberikan, pandangan yang diberikan oleh Dr. Najmi. Saya juga ingin menekankan tentang kejelasan dalam sesebuah penulisan itu. Apabila maklumat atau teks yang ditulis itu jelas, maka ini dapat memberikan spekulasi yang tepat apa yang ingin disampaikan dan juga apa maklumat yang terdapat dalam penulisan tersebut. Terima kasih atas jawapan yang diberikan atas soalan tadi. Okey, kita telah sampai ke penghujung forum. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bernas. Melalui 3 kriteria utama iaitu keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan penulisan. Jelaslah bahawa artikel oleh Ali Argobani dan Hamzah 2020 bukan sekadar laporan penyelidikan tetapi satu model penulisan ilmiah yang menonjolkan gabungan emosi, ilmu dan komunikasi lisan secara berkesan. Semoga perbincangan ini membantu kita memahami bagaimana aspek emosi dan akademik boleh bergabung membina pelajar yang berkeyakinan, bijak emosi dan berdaya saing dalam komunikasi. Ini juga akan mengurangkan speaking anxiety dalam keadaan pelajar
dan bukan sahaja pelajar tetapi daripada semua lapisan umur kerana dipupuk dari bangku sekolah lagi. Okay, saya Adib mengucapkan terima kasih kepada Dr. Najmi dan Encik Iskandar serta semua yang setia mendengar kami dari awal hingga akhir forum ini berlangsung. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.